Bayar online valid je kan? Okey, baik. Jadi hukum membayar zakat fitrah secara online, hukumnya apa dia? Jadi merujuk kepada keputusan Fatwa Negeri Selangor menyatakan bahawa membayar zakat fitrah secara atas talian ini hukumnya adalah harus. Makanya sahlah kita membayar zakat fitrah secara online ni. Memang yang sebetulnya kita membayar zakat fitrah ni tidak wajib kita lafaz akad, yang wajib adalah niat. Akan tetapi jika ada lafaz akad, hukumnya adalah harus. Dan kita faham juga mungkin kebanyakan daripada kita ni dah biasa membayar zakat fitrah secara manual, secara bersemuka dengan amil kan, dah biasa berdepan dengan amil sendiri, salam dan sebagainya. Mungkin kita rasa was-was nak bayar online, jadi tak apa, bayar je lah secara manual kan. Cari penolong amil yang berdekatan di masjid dan surau, di bazar Ramadan pun ada saya tengok banyak kan. Jadi boleh cari penolong amil yang berdekatan, kita boleh tunaikan zakat fitrah. Cuma menjawab persoalan ini, membayar zakat fitrah secara online ni hukumnya adalah sah. Jadi tak kisah mana-mana, yang penting kita tak kisahlah kan online ke ataupun bersemuka kan, ataupun bayar secara manual, yang penting kita menunaikan kewajipan kita membayar zakat fitrah. Allahu a'lam.